Baik doktor, saya ni sebenarnya ramai kawan-kawan non-Muslim yang berminat nak berpuasa di bulan Ramadan ni doktor. Jadi diorang tanya pada saya, apakah hukum diorang kalau nak berpuasa sekali di bulan Ramadan? Okey, saya pun banyak menyaksikan beberapa di media sosial orang yang bukan Islam ini berpuasa di bulan Ramadan. Hukumnya ialah malu bagi orang Islam. Sebab orang Islam tak puasa. Jadi orang tak Islam pula yang berpuasa. Jadi saya rasa sebagai orang Islam yang tak berpuasa ataupun ada orang Islam yang berpuasa merasa malu sekiranya ada orang yang non-Muslim yang sanggup berpuasa sedangkan dia tidak Islam. Jadi tak ada hukumlah bagi dia tu. Sebab berpuasa ni adalah khas untuk orang Islam. Adakah dia mendapat pahala? Ya, dia berdapatlah kebaikan. Tapi tidak dianggap sebagai pahala yang sama seperti orang Islam. Sama ada dia ini berpuasa separuh hari ke, setengah hari ke, sepotong sehari ataupun 30 hari, itu adalah amalan dia. Dan dari segi kesihatan, banyak juga doktor-doktor mengatakan bahawa berpuasa ini adalah baik untuk kesihatan. Jadi, kalau sekiranya non-Muslim ini berpuasa, maka faedah kesihatan itu akan dapatlah diperolehi oleh dia tu, tetapi tidak kepada pahala yang seperti mana yang diperolehi oleh orang Islam. Wallahu a'lam. Baik tuan-tuan, malu kita kalau sebagai orang Islam tak puasa ni. Jadi, marilah kita sama-sama berpuasa. Teruskan bersama Sembang Ramadan dan jangan lupa untuk berinfak bersama Japim.